Menteri, takkan nak tanya soalan kot. Menteri ni. Menteri nak tanya soalan. Wow. Okey, tanya soalan. Terima kasih, Arab. Nak bagi ya? Dia sudah pasti dia bergembira bagi pada saya. Di antara kempen pembangkang ialah pembangkang DAP terutamanya, iaitu anggota kerajaan sekarang 1.6 bilion, 1.6 juta bilion pula, 1.6 milion ya. Dan bagi pembangkang 1.6 milion ini terlampau banyak sebab dia bersamaan dengan 19 perpuluhan something manusia, penduduk satu pegawai kerajaan. Jadi pembangkang telah berkempen supaya anggota kerajaan ini dikurangkan separuh. Hari ini yang Muhammad bercakap tentang Itu tipu dah tu, dakyah tu. Itu tak betul. Menteri, jangan sebar fitnah, Menteri. Fitnah tu. pembangkang. DAP tak pernah ada kempen macam Mana tu. ada macam tu? Tak ada pun. Pembangkang DAP tak pernah buat kempen macam itu. termasuk jangan. DAP. Tarik balik Arau. Tarik balik. Tidak tarik. Ini dakwaan yang tak betul. Dakwaan tidak berasas. Dakyah. Jangan kita Seremban. memperlekehkan titah ucapan yang Datuk Saya DYMM. bertanya Jangan kepada- perlekehkan titah ucapan yang Pertuan Agong. Jangan. Saya bertanya kepada pada sahabat ketika ini saya. Menteri sedang mencela dengan Saya pembangkang sedang pau bertanya yang kepada hormat. sahabat saya. Orang-orang lain janganlah melakukan penyebokan yang luar biasa. Tak boleh. Di antara kempen pembangkang ialah Memperbetulkan anggota fakta kerajaan tu, Datuk Seri terlampau Speaker. ramai. Ini Dewan yang baru pun tak mulia lagi kah? Dengar sini, pergi habis no. Di antara kempen pembangkang ialah anggota kerajaan sekarang 1.6 bilion terlampau banyak. Mereka akan kurangkan separuh. Tapi hari Mana ini ada yang kempen Muhammad, macam tu? Siapa yang buat kempen? Saya belum habis lagi. Ini Sabar. Ini buat Seremban. dakwaan yang tidak berasas di sini. Fakta pun tak betul. Ini kenyataan yang disebut bahawa anggota ni dalam dewan pun ada yang bercakap ya. Dalam dewan ada anggota pembangkang bercakap bahawa anggota kerajaan 1.6 milion ini terlampau banyak. Bersamaan dengan tiap-tiap 19 orang penduduk satu pegawai kerajaan. Dengan itu pembangkang telah berhasrat untuk mengurangkan anggota kerajaan bila mereka memerintah. Tapi hari ini sahabat saya yang saya kasihi ini menyebut bahawa tunggu kami memerintah, kami akan buat. Kalau pembangkang memerintah, sudah pasti mereka akan kurangkan anggota kerajaan. Adakah yang Muhammad bercanggah dengan DAP ataupun tidak? Mata poh, sekali mata poh. Tahan. Pola lagat. Tak, saya bagi lebah pada. Bawah pantai. Terima kasih Muhammad Pematang Pauh. Saya amat teruja bila mendengarkan komentar daripada Yang Berhormat Arau ya. Bukan saja menteri tapi nampaknya prihatin dan mahu bersama dan perbahasan oleh Ketua Pembangkang. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Pematang Pauh, mungkinkah apa yang diutarakan oleh Yang Berhormat Arau itu sebenarnya timbul daripada laporan awal dikeluarkan dalam Government Transformation Program, di mana Yang Berhormat Pematang Pauh dinyatakan di bawah pelan kerajaan sendiri, pelan GTP. Saya masih ingat kerana saya adakan sidang akhbar bersama YB Tony Phua daripada PJ Utara, minta maaf ya. Di situ ditera bahawa perancangan kerajaan di bawah Government Transformation Program is to downsize, dengan izin downsize government. Maksud mengurangkan jumlah hakatan kerajaan. Jadi sebenarnya saya tidak mahu dewan ini dikelirukan, walaupun saya hormati ruang daripada Yang Berhormat Arau, nak minta pendapat daripada Yang Pematang Pauh. Ya, bila masa berlaku sedemikian, apakah cara kita untuk maklumkan pada rakyat bahawa di bawah rancangan GTP Yang Berhormat Pekan sebenarnya untuk mengurangkan jumlah kakitangan kerajaan. Mohon komentar. Pematang Pauh. Terima kasih. Seremban. Saya- Ini tak tepat. Pematang Pauh bagi Tidak bagi tepat. ruang kepada saya. Yang masa nak bagi tahu ni. Arau duduk. Arau. You duduk. Ini You bukan lah floor duduk. Arau. Tadi Ini saya floor Ketua bangun, you Pembangkang. duduk. Ini You lah bukan duduk. floor Arau. Duduk. You lah duduk. Yang mana duduk. Menteri Pematang Pau Saya bagi dah seremban. cakap Menteri, banyak. Pematang minggu Pauh ketiga bagi boleh duduk. jawab. Bagi seremban Tadi untuk saya bercakap. bangun, Ini Menteri. bukan floor Arau. Minggu You ketiga duduk. boleh jawab. Dan Ini you baru duduk. minggu Arau pertama. You duduk. You duduk. You duduk. Kamu duduk dulu. Kamu duduk. Mat. Ini floor saya. Ya, tadi floor saya Minggu akan ketiga berkacau. dia boleh Floor jawab. seremban. Ada Pematang Menteri. Pauh bagi. Tadi floor Bukan floor saya. Arau. Yang Tadi Berhormat kau Arau. duduk lah. Minggu ketiga boleh jawab. Saya Duduk. mencela. Duduk. Bukan menteri Yang punya Muhammad. floor. Sebentar, Yang Muhammad. Yang Muhammad. Saya mencela Pematang Pauh. Arau. Yang Muhammad, Minggu Menteri, Yang ketiga Muhammad. boleh jawab. Ada masa lagi. Tadi saya bercakap, kamu ganggu. Menteri Arau Sekarang duduk saya dulu. nak jawab sama Ini dia. bukan floor Arau. Duduk. Saya nak Muhammad. seremban Duduk. duduk. Yang Muhammad, Kamu Menteri. duduk. Kamu Duduk. duduk. Yang Muhammad Menteri, Yang Muhammad Seremban. Yang Muhammad Menteri, Yang Muhammad Seremban. Saya dimaklumkan oleh Pematang Pau, dia bagi ruang kepada Yalah. Seremban Yang Muhammad Ah. untuk mencela ya. Duduk Arau.
Saya tak mau duduk. Kalau tak mau duduk, mengingkari arahan speaker, halau keluar. Ya. Ni Dia bagi siapa speaker kepada sekarang? Seremban. Permatang Pau bagi kepada Seremban Tapi yang saya tak nak dia suruh saya duduk. Apa, Saya ya. speaker suruh saya duduk. Ya. Sekarang saya duduk. Speaker dah minta duduk. Okeylah, tak Duduklah. apa, ya. Saya speaker duduk, bukan kamu. Duduklah, Rau. Duduk. Dia suruh saya duduk, saya Ya, tak mau duduk. Yang Mat, ya. Jangan suruh saya duduk. Yang Mat Menteri ya. Saya minta agar ruang ini bagi kepada Seremban yang Mat. Ya. Terima kasih, ya. Diam. Saya akur kepada kebijaksanaan Datuk rekod. Saya cuma nak menjawab tuduhan yang tidak berasas daripada Arau yang membuat dakwaan kepada DAP bahawa kononnya DAP ada kempen untuk mengurangkan kaki tangan awam. Ini tak betul. DAP tak pernah ada sebarang kempen untuk mengurangkan kaki tangan awam. Itu faktanya. Tetapi kita ada menimbulkan kebimbangan Penjelasan. bahawa adakah Dia beban tanya kerajaan soalan. terlalu besar. Selepas yang Mat, selepas. Dia banyak tanya soalan. Ya, Ini bukan tanya. jawab Saya pada punya saya. flow. Arau tak faham Tanya ke? dia. Cara soalan, saya ingin bertanya para pematang Pau, apakah benar macam itu soalan? Bukan Tak jawab pada benar saya. lah. Tak benar, saya jawab sekarang. Ya, tuan jawab Selamat, tuduhan Seremban. kepada DAP. Tapi Saya awak cakap kena tak address benar. dia. Permatang Pau. Yang Muhammad kena address dia. Kepala Pematang Pau saya ingin Arau duduk. penjelasan. Saya tak bagi flow. Dia tak minta penjelasan. Tak boleh mencela betul, saya. Saya mencela, you tak boleh mencela Tapi saya. dia jawab saya. Memang Ini betul abangnya Seremban Menteri. harus ajukan soalan kepada Permatang Pau. Pematang Itu Pau bukan memang pada betul. saya. Yalah. Ini kepada dia. Saya celah sekarang. Tengok saya dia, bukan celah tengok Pematang saya. Pau. Saya Look tengok at her. speaker. Saya bukan tengok Arau. Jangan Saya tengok speaker. Tengok dia. Speaker Bagus, saja Memang, buang masa Tengok speaker. Tengok dia pun masalah kan. Dia answer tengok je lah. Apa masalah menteri? Duduklah. Ya, Seremban. Jangan Tengok kacau. kau pantai. Tengok kamu. Apa dia? Betul. Saya cuma nak katakan dalam Dewan Yang Mulia ini, DAP tak pernah ada sebarang kempen seperti yang didakwa oleh Arau. Cuma kita ada melahirkan rasa kebimbangan bahawa masalah civil service di negara kita ini ada bloated civil service. Civil service yang terlalu besar. Dan ini merupakan satu kebimbangan semua pihak. Banyak pihak. Untuk pengetahuan Arau, kebimbangan ini juga diutarakan oleh adik kepada Yang Amat Berhormat Pekan, Datuk Nazir Razak. Beliau juga ada melahirkan kebimbangan yang sama. Itu merupakan satu kebimbangan bahawa beban kewangan negara itu terlalu besar untuk menangani isu civil service ini yang perlu di-downsize-kan. Itu sahaja. Ini jangan lagi ada Jangan tuduhan, tajuk ada kepada- dakwaan, ada unsur-unsur fitnah bahawa DAP nak mengurangkan kaki tangan awam kerajaan. Ini untuk menakut-nakutkan pengundi-pengundi Melayu. Ini semuanya dakwah daripada Arau dan kuncur-kuncurnya. Terima kasih. Pematang Penjelasan. Pau. Pematang Saya ingin Pau. maklum Bagi pada jalan Yang yang Muhammad hormat. Datuk Pematang Speaker Pau. bahawa Barisan Nasional akan tetap mempertahan pegawai kerajaan. Tidak akan ada pembuangan. Ya. Seperti yang dicanangkan oleh Okey, PB. Pematang Terus sokong Pau. barisan, kita akan pertahankan Pematang Pau. pegawai kerajaan. Ini floor Ya, ada saya. 3 orang Saya yang bangun bagi dah bagi, dekat, Ahmad. Tumpat. Kalau boleh Datuk Yang di-Pertua dan Pematang Pau, terima kasih. Hanya untuk mengingatkan kita kembali, hanya beberapa minggu yang lalu bekas Ketua Pengarah Perbendaharaan Tan Sri Sharif Kasim, kita tak lupa, hanya 2 minggu 3 minggu lalu juga memberi pandangan bahawa kerajaan perlu melihat kepada saiz perkhidmatan awam ini kerana ianya akan akhirnya menyusahkan kerajaan sendiri. Jadi pandangan ini keluar dan saya harap ianya dilihat daripada sudut non-partisan untuk demi kebaikan negara kita bersama. Terima kasih Pematang Pau. Matang Pau, boleh mencela Matang Pau. Terima kasih. Pandan. Terima kasih Datuk Seri Yang Tua. Saya hanya nak ajukan sedikit kepada Yang Berhormat Matang Pau. Selepas persembahan daripada Yang Berhormat Arau tadi mengenai bagaimana beliau akan mempertahankan kaki tangan awam. Setujukah Pematang Pau bahawa dalam keadaan kos sara hidup, harga minyak naik, GST dan sebagainya, cara terbaik untuk Barisan Nasional membela kaki tangan awam ialah membuang semua penasihat-penasihat yang bergaji menteri ini supaya wang itu boleh diberikan kepada kaki tangan awam dan memastikan bahawa kaki tangan awam yang bergaji rendah ini diberikan kenaikan gaji yang lebih tinggi berbanding dengan kaki tangan yang lebih tinggi, pangkat yang jusasi ke atas dan menteri-menteri yang sekarang ini terbalik. Kerana yang jusasi ke atas dan menteri dapat kenaikan gaji yang wajib, yang confirm dengan izin 9% tahun, sedangkan yang bawah-bawah ni dia dapat 2-3% saja. Setuju ke tidak Matang Pau?
kita minta Arau potong gaji dia dulu untuk bagi kepada kaki tangan. Datuk Yang Dipertua, saya siarkan Pandan minta pandangan Potong lah semua yang gaji bermarau. saya, no problem. Apa cerita ni? DAP, potong semua gaji saya, no problem. Dan semua ahli-ahli parlimen setuju potong 50%. Setuju tak DAP? Mana dapat floor ni? Saya Mana dapat potong floor? semua. Saya Ambil potong sendiri floor. 100%. Matang Pau, ya? 100%. Speaker, menteri semua YB Arau je lah. Saya diri saya 100%. Apa cerita? Tapi semua pembangkang ni saya nak minta potong 50%. Mau tak Yang mau? Mohd Menteri. Setuju ataupun tidak? Yang Mohd Datuk Menteri. Speaker, saya membuat usul supaya semua ahli parlimen dipotong 50%. Menteri potong semua. Setuju tak? Betul-betul pelakon komedi tahu tak? Selamat. Kapal. Macam pelakon komedi lah. Saya Menteri bagi- apa level ini? Saya bagi ke Kelana Jaya.